Akbar. Maksudnya. Kenapa, Mina? Astagfirullah. Siapa punya kerja ni? Berak merata-rata. Nak buat macam mana ni? Alhamdulillah. Jom kita sama main. Tapi kita dah tak ada bulu tangkis. Alah. Oh. Assalamualaikum Pakcik Yaakob. Waalaikumsalam. Pakcik buat apa tu? Macam biasalah. Maaf ganggu. Boleh tak kami nak buat nantilah. bulu tangkis kami Diorang ni tak kerja lain balik? kena kacau. Tak bolehlah nak sombong main hari ni. Itulah. Mila. Umi nak minta tolong sikit, boleh? Mestilah boleh. Terima kasih. Alhamdulillah. Selesai dah hantar bunga. Real Class. Assalamualaikum. Belum subscribe lagi? Ya. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Oh yeah! Main badminton. Jom mula. Bismillah. Allahu Akbar. Maksudnya. Kenapa, Mina? Astagfirullah. Siapa punya kerja ni? Berak merata-rata. Nak buat macam mana ni? Alhamdulillah. Jom kita sama main. Tapi kita dah tak ada bulu tangkis. Alah. Oh. Assalamualaikum Pakcik Yaakob. Waalaikumsalam. Pakcik buat apa tu? Macam biasalah. Maaf ganggu. Boleh tak kami nak buat nantilah. bulu tangkis kami Diorang ni tak kerja lain balik? kena kacau. Tak bolehlah nak sombong main hari ni. Itulah. Mila. Umi nak minta tolong sikit, boleh? Mestilah boleh. Terima kasih. Alhamdulillah. Selesai dah hantar bunga. Tengok tu. Tu bukan Ramadi ke? Allahu Rabbi. Ramadi. Betul. Sekarang dah tahu siapa yang buat ni. Ya. Jom bagi tahu Pakcik Yaakob. Apa kata kita cuci dulu? Oh. Okey. Allahumma. Kenapa ni? Cukup. Mina bagi tahu Pakcik Yaakob. Tunggu. Hal kecil je ni. Mungkin kita boleh buat sesuatu. Ada lagi. Ya, Baba. Baba tahu nak buat apa. Betul ke berkesan ni, Baba? InsyaAllah. Kat rumah nenek berkesan. Mina tak faham lah. Kenapa tak bagi tahu je Pakcik Yaakob? Lepas tu, Mana tahu. Mungkin dia boleh tolong. Sabar Mina. Apa kata kita cuba cari lain dulu? Yang ni. Baik, bagi tahu nak buat apa sebelum Mina pergi rumah Pakcik Yaakob tu. Jumpa pun. Assalamualaikum semua. Hari ini Noah nak kongsi 3 cara untuk halang kucing jiran membuang di dalam kawasan rumah kita. Cara pertama.
tak jadi. Nampaknya tiada cara lain selain memberitahu cara ketiga. Dengar baik-baik. Ini perkara yang penting antara yang terpenting. Cara memerlukan keberanian. Cara ketiga adalah bagi tahu jiran anda perkara yang sebenar. Betul ni nak pergi bagi tahu? Tapi Mila takut. Tak apa, Mina kan ada. Jomlah, nanti bila lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, kami ada bawakan makanan sikit. Ha? Oh, terima kasih. Sebenarnya, Mila nak bagi tahu sesuatu. Pakcik, ya, kau Sebenarnya Pakcik ya. Ha? Milo. Sebenarnya, Ramadi selalu berak di kawasan rumah kami. Apa? Betul. Kami dah buat macam-macam untuk halang, tapi tak berjaya. Maaf Pakcik Yaakob. Kami kena juga bagi tahu. Maafkan Pakcik. Pakcik ni dah tak secergas dulu. Kadang-kadang terlepas pandang. Terima kasih ya bagi tahu Pakcik. Pakcik hargai jiran yang berterus terang. Sama-sama Pakcik Yaakob. Pakcik janji perkara ni takkan berlaku lagi. Kita boleh buat sama-sama. Betul ke ni? Sebagai orang yang memelihara haiwan, kita perlu bertanggungjawab agar si comel kita tak menyusahkan jiran-jiran. Bagus, Ramadi! Bila kita tolong mudahkan urusan orang lain, Allah pasti akan mudahkan urusan kita. Di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Durio Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana, insya-Allah.